Banyak dakwaan mengatakan bahawa semua pelaburan yang masuk ke Kedah adalah hasil usaha Maida. Ini pun satulah. Bukanlah saya nak menafikan. Tak, dia bukan. It takes two to tango. As simple as that. Kan? Maida ni dia pergi buat promotion ke luar negara. Dia bawa flag Malaysia. Dia tak bawa flag Kedah, dia tak bawa flag Negeri Sembilan, dia tak bawa flag Penang, dia tak bawa flag Johor. Dia bawa flag Malaysia. So dia promote Malaysia. Insentif begini. So kalau investors are convinced, investors ni pun bukan kecil-kecil anak. They are multi-billion corporation. When they want to make decision, dia ada due diligence processes. Dia akan study setiap negara ni. Katalah dia tertarik ke Malaysia. Right? So dia akan datang. Dia akan through Maida, dia datang. So Maida akan kata, ikutlah kalau Maida punya officer tu dia nak promote Penang dulu, dia akan cerita lah Penang. Dan kalau nak promote Selangor, Selangor lah, Johor lah. Tapi kalau Maida punya officer kata, you should go to Kedah because the ecosystem is there, dia akan datang Kedah. Anyway, dia akan study semua state di Malaysia ni, who give the best perks in terms of support. Baru akhirnya dia buat decision. Itu kaedah satu. Maida yang tolong promote Malaysia, dia orang datang dan dia orang akan approach negeri-negeri. Kita sambut, kita compete lah. Kan? Apa yang kita boleh? Kita boleh kata, kita daripada kebenaran merancang sampai first good being exported in Kedah can be done in 10 months. Our top record is 8 months. Dia orang ni Cina, dia buat hospital during COVID ni, YB Speaker, 6 hari siap hospital dia. Jadi kita sebut 8 bulan, 10 bulan ni pada dia okey lah international standard. Tapi negeri lain mungkin tidak selaju kita. Fair enough. Balik kepada situ, ada juga IPA kita. Investment Promotion Arm State, iaitu Invest Kedah. Kadang-kadang kita punya park developer kita seperti KSTP, atau KDPC, ataupun NGX for SBEZ. Dia orang ni pergi buat promotion. Dia keluar dia own money, dia go and do the promotion to the foreign country. Dia approach all these companies dan dia juga promote the states. At the same time Malaysia. So itu satu kaedah lagi. Jadi bukan purely 100% Maida, dan I'm not saying 100% state, it's a combination of the two parties in promoting our states and country. Jadi sekali lagi Yang Berhormat Speaker, jadi dengan kata lain, dalam konteks hubungan kita dengan Maida ni sangat baik dengan agensi-agensi, immigration, custom, bomba, TNB, telekom, SADA, dan you name it, semualah yang terlibat. Saya tak dapat mention semua, tetapi mereka ini memberi komitmen dan kita manage to address all the problems yang telah timbul dan seumpamanya. Jadi dengan kata lain, kita berjaya untuk tempoh 6 tahun terkini mencipta lebih kurang 50,000 peluang pekerjaan untuk anak-anak Kedah, majority occupied atau diisi oleh anak Kedah, alhamdulillah. Jadi insyaAllah dia ambil masa lah sikit. Jadi saya nak sampai ke penghujung dah, YB Speaker. Dengan kata lain, kita punya Kulim High-Tech Park adalah leading investment destination for the state. 82% of the investment came to our state. Pelaburan itu berlaku di Kulim High-Tech Park dengan jumlah 146.82 bilion. Tetapi rising industrial park yang sedang naik ialah Kulim Industrial Corridor dan juga Special Border Economic Zone. Tidak dilupakan juga Kedah Rubber City speaking up. Jadi dengan kata lain sedikit lagi, YB Speaker, masa kecederaan ini, kalau kita nak ambil contoh, fokus kita seperti saya kata awal tadi, sektor electrical, elektronik, semiconductor, sektor peranti perubatan, dan juga sektor renewable energy, dan kita juga memberi fokus kepada isu-isu untuk menjadikan segala yang kita rancang menjadi satu kenyataan. Kita rangkumkan dia dalam satu gagasan dipanggil The Greater Kedah. Greater Kedah ni tuan-tuan. Jadi kalau boleh saya lontarkan idea ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan memimpin agensi-agensi, pastikan you are in line with the Greater Kedah punya KPI dan juga vision of the Greater Kedah untuk membangunkan negeri kita. Jangan buat di luar daripada kerangka the Greater Kedah. Jadi dengan kata lain, apa yang perlu kita lakukan, saya ingin menyatakan di sini, iaitu kita sebenarnya sama ada tuan-tuan sedar atau tidak, agenda The Greater Kedah ini yang kita KPI kan dan kita pantau prestasi setiap 3 bulan, sebenarnya ialah structural reform for the state. Yang ni mungkin orang sedar, mungkin orang tak sedar. Structural reform on economic structure, reform on the governance structure, reform on the infrastructure dan logistik. Sebab tu kita lihat bagaimana SADA kena pulun. Sebab apa? Keadaan tak sama dengan 20 tahun dulu. Demand for water
yang sangat tinggi hari ini. Industrial Park minta air jutaan million liter day, ya, dan juga kawasan-kawasan perumahan. Kita juga sedia reform ekosistem perniagaan, reform fiskal negeri kita, reform sosial dan kesejahteraan bawah YB Katun, reform institution dan penjelasan, reform on technology innovation, reform perancangan negeri. Sebenarnya reform ni sedang berjalan, sama ada kita sedar atau tidak.